Jadi inilah ayam yang memenangi bagi kategori Brahma. Brahma Light. Ini juara. As expected. Bagi kategori Rhode Island Red. Ya, yang juara dia. Bulu tu susu rapi. Bakar bagus punya ni. Pemenang pertama. American Silky. Baka-baka yang spesifikasinya menepati standard. Yang mana kita ada dua standard, American Poultry Association ataupun standard ataupun British Poultry Standard. Assalamualaikum saudara-saudari, selamat datang ke channel Azuri Farm. Okey, baiklah. Sekarang saya berada di Attack Shah Alam. Telah berlangsungnya karnival pameran dan pertandingan unggas 2025. Sekarang saya berada di Dewan Utama Attack Shah Alam. Sekarang sudah berlangsung pertandingan unggas yang telah dipertandingkan. Nampak di situ suasana di mana juri-juri tengah mengambil kira dengan ayam-ayam yang dipertandingkan. Dan lepas itu ini adalah antara hadiah-hadiah yang bakal menanti para pemenang. Tengok ada medal untuk Brahma. Okay, ini medal untuk Brahma Best of Breed, second, first, third. Dan ini untuk Rhode Island Red. Ini cantik. Oh, ini cantik untuk pemenang Silky. Tengok medal yang dia bagi. Oh, sangat-sangat cantik dan menarik ya. Untuk hadiah Silky yang bakal menanti kepada para pemenang. Okay, jom kita tengok baka-baka yang dipertandingkan di karnival pameran pertandingan unggas 2025. Sekarang kita tengok Silky open kategori. Okey, ini betina. Jantan. Ini hitam ni cantik ni. Dia pun cantik juga ni. Ini Silky kuku jantan. Aroma kuku. Nampak mata dia. Ini warna pen tak silap dia. Silky pen. Okey, sekarang kita tengok Brahma pula. Brahma blue. Partridge, blue gold partridge. Like Brahma. Brahma. Brahma dia muda sikit, tapi tinggi.
Drama warna ni. Ni blue. Gold cartridge. Oh, wow. Ya dek. Ni buff Brahma, Masya Allah. Untuk V dia ni, Masya Allah. Dengan paruh dia. Tu dia dengan balung dia tu. Nampak tak? Sekarang kita tengok ni Rhode Island. Rhode Island Red. Production line. Ini antara yang ditandingkan lah, Rhode Island Red. Kaki balung ni. Kaki kuning. Kaki kuning. Bulu gelap. Ini rasa-rasa lumayan. Oh, cantik kan ni. Bulu gelap. Kilat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, para hadirin, para peserta, para pemfaham ini ada penjual ni. Jadinya Cantik juga gelap. Ini Leghorn eh? Marker Leghorn. Isabel Leghorn. Cemani Bantam. Oh, Leghorn. Kalau tuan-tuan sesedari nak tahu, dia punya balung sebenarnya dia dah kena potong. Dah kena potong balung ni. So biasanya Leghorn dia balung dia terlampau panjang sangat. Bila balung dia panjang tu, dia agak menyusahkan dia lah. Susahkan dia untuk dia makan apa semua tu susah. Jadi terpaksa lah owner dia potong dia punya balung dia. Seperti contoh macam ni. Leghorn balung dia panjang-panjang sampai ada yang sengit-sengit. Ini forward. Ini pun Leghorn yang dipotong balung. Balung Leghorn ni panjang, biasa kena potong. Tak nak apa, menyusahkan dia makan. Stiker cantik. Dan di sini ada beberapa pameran unggas yang diadakan di pertandingan unggas ni. Jom kita tengok yang pameran apa yang ada. Ini Olio figure Olio figure. Olio figure ni kacukan antara Maran, Black Cobra Maran dengan Amaraucana. So telur dia akan warna olive macam ni. Telur olive. Bila warna apa, kombinasi biru dengan coklat gelap ni, dia akan dapat warna olive. Sussex Gold Bichon.
Island umur 2 bulan. Ada dua Marokana. Ayam Marokana. Okay, jadi sekarang juri-juri tengah mengira markah untuk ayam-ayam yang dipertandingkan. Jadi sekarang ini untuk mereka tengah mengira markah untuk ayam-ayam Rhode Island, untuk ayam batu production. Ini antara juri-juri untuk Rhode Island. Sekarang pula tengah mengira markah, juri-juri mengira markah untuk batu Brahma. Baik, sekarang juri-juri tengah mengira markah untuk Silky. Ini Silky kuku ni. Silky kuku. Jadi ini adalah barisan-barisan juri dia. Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita berada bersama dengan Presiden MOPA, iaitu Tuan Anizam. Tuan Nizam. Pertama sekali, tahniahlah saya ucapkan atas penganjuran pertandingan Unggas tahun 2025 ni. Saya nak tanya Tuan, macam mana Tuan sambutan untuk tahun ini? Alhamdulillah, memandangkan yang ni kali pertama kita buat dan permulaan dan kita start 2025 ni. Jadi saya sebenarnya tak agak dia punya sambutan sampai macam ni. Jadi bila dah sambutan agak memberangsakan macam ni, jadi seronok lah, memang seronok dan puas hati lah. InsyaAllah tahun depan kita ulang lah. Dari segi kualiti baka, kita jangka kualiti baka tu memang macam ni lah. Di mana kita tahu corak kualiti dan spek baka yang ada kat Malaysia ni setahap mana. Jadi memang yang sampai macam tu lah. Kita rumuskan, kita boleh rumuskan bahawa sebahagiannya memang mendapati spesifikasi untuk pertandingan dan sebahagiannya bukan lah. Tapi tak apa, ini permulaan. Sebab tu kita buat pertandingan ni supaya kita boleh ajar orang, kita tunjuk cara dan kita tunjuk spek apa yang diperlukan. Jadi secara perlahan-lahan para breeder ni ataupun player ni dia akan mampu faham dan sikit sebanyak dia akan ubah dari semasa ke semasa kepada spek yang lebih tinggi. Okey, baik. Apa harapan Tuan untuk di masa hadapan? Masa depan Unggas di Malaysia ni? Okey. Untuk unggas hiasan especially, di mana unggas hiasan boleh dijadikan juga untuk utility. Jadi untuk unggas hiasan ni, harapan saya supaya masa-masa ke depan kita dapat mengekalkan ataupun membiak baka yang spesifikasinya menepati standard. Yang mana kita ada dua standard, American Poultry Association ataupun standard ataupun British Poultry Standard. Menepati kedua-dua standard ni dan kita ada di Malaysia benda-benda tu. Dan kita cuba singkirkan yang tidak menepati standard. Dengan cara itu sahaja kita dapat mengekalkan harga dan prestasi ayam-ayam tersebut di Malaysia tanpa ada kepupusan yang telah macam sebelum-belum ni dia ada banyak. Tiba-tiba hilang ayam tu di pasaran dan hilang di Malaysia, kena import baru sebab tak ada player yang main competition. Okey, baik Tuan. Terima kasih Tuan atas sudi meluangkan masa bersama kami. Baik. Ucapkan tahniahlah kepada Tuan. Alhamdulillah, terima kasih atas banyak penganjuran pertandingan Unggas 2025 ni. Dan saya harap akan diadakan lagi lah pertandingan seperti ini. InsyaAllah. Okey Tuan, terima kasih banyak. Yes. Ini adalah juara bagi kategori Rhode Island Red. Dan ini pula juara bagi kategori Brahma. Jadi